Yo, sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di kolam Den ya. Ramai-ramai kita mancing. Di kolam. Iya ke? Aduh. Kolam 4 kita mancing. Ni, belakang ni. Amboi. Jiran kita cakap amboi. Ikan belum dapat lagi, dah amboi dah. Kilo 500. Tak nampak dia jauh. Dia agak dekat-dekat. Okey, Mama. Yes. nanti tahu tak? Oh, yo. Buka je. Ano bojo na eh? Hah? Bojo na. Dua 75. Akan dah jadi satu. Yo. Abang kita ni. Ikan apa tu? Ikan jos ke? Oh, tarik apa habis? Rugilah. Kena badan. Lepas je. Sayang tu. Kena badan. Nyawa. Macam mengeletar dah pun. Lali. Kenapa joran? Oi, Yo, sahabat-sahabat, ikan yang pertama kita timbang. Ni ikannya. Kita timbang dulu. Cari 2 kilo. Ranking open masuk video ke? Wah. 255. Ada berapa kilo tu open tu? 55. Okey, bang. 255. Aduh, sayang betul lah. Sikit. Lebih yo. Lori. Apa cari orang ikan 2 kilo, ikan kecil sangat ikan ni. Nak goreng ke? Aduh. Belakang naik atas. Sini bang. Kecil tu. Ikan tak ada saiz. Jangan lagi nanti kawan.
7-0. Semalam tak ada bang. Semalam tak ada. So kita ambil kaki ni, okey. Aku ladang, kita ambil ladang, kau ladang. Dua. Dua. Boleh yang dinamakan kuah ayam nampak di kaki. Ah, ni kali nak timbang. Time sudah habis, cukup masanya. Waktu balik. Terima kasih kepada semua fighter yang hadir dari seluruh pelunduk. Semoga anda diberikan rezeki panjang umur kesihatan yang baik, berhati-hati jika memandu ke rumah ke penampilan di mana. Ai, lebih. Ai, sayang betul. Telah dipotong di kolam 11 timbang 20 dengan berat ikan tepas 2 kilo, nombor joran 4361. Hakim akan buat pengesahan sekarang. Yo, sahabat-sahabat. Kita waktu balik ya. Ikan masuk muka saya. ikan target tak ada. Kita bawa balik yang ada ni. Kita nak balik pun tengok jalannya jam. Padat dengan orang. Sahabat-sahabat kita balik. Ini dah teruk koyak dah ni. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Anda bersama kami, tim Fighter Kli daripada Banting. Musuh baru and sekitar di Hulu Selangor terberat.